Mohon share video ni dan podcast ni kepada siapa yang ingin kebahagiaan suasana masjid. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Selamat datang ke Love Masjid, membawa masyarakat mencintai masjid. Seperti biasa, belah kanan ni adalah untuk anda support jualan amal. Beli satu untuk keluarga, beli satu untuk jemaah masjid. Doa mereka asbab kita bahagia sampai syurga. Scan untuk berinfak sekarang. Dan kepada siapa yang masih single Ramadan ni dan tak nak single Ramadan depan, boleh scan QR code ni. Okey? Penat single? Memang penat. Jom ngopi, kami bantu cari suri hati. Scan untuk bertemu jodoh. InsyaAllah kita gunakan kaedah Islamik, ada adab ta'aruf dan cara untuk bernikah dengan orang tengah. Okay, inilah suasana Masjid Abdullah Fahim. Suasana yang sangat bagus, sangat baik. Dan Alhamdulillah sebelum ni ada geng subuh seramai Jumaat. Sekarang ni Alhamdulillah dah ada geng subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai Jumaat. Seperti Jumaat. Okay, nampak? Alhamdulillah istiqomah daripada 1 Ramadan. Sekarang ni dah 8 Ramadan, keadaan yang sama. Semoga Allah kekalkan taufik dan hidayah yang sama. Beri kekuatan untuk kita terus imarahkan di Masjid Abdullah Fahim dan semua masjid. Semoga 30 hari Ramadan ni penuh macam ni. Bersambung dengan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah sampai Ramadan tahun depan. Tambah lagi dan lagi. Terus imarah insyaAllah. Okay, sebelum tu kita akan review dulu kawasan Pasar Pasola. Kami ingin mengajak semua influencer, tiktokers, instagramers ke apa-apa untuk review, bukan sekadar review kedai, restoran, tapi turut review masjid. Seperti mana anda akan dapat banyak commission, keuntungan semua jika review anda dapat banyak view dan sebagainya. Sama juga kalau anda review masjid, dapat banyak view, dapat banyak engagement dan video hampa review masjid menjadi asbab ramai orang datang masjid. InsyaAllah pahala yang besar untuk hampa semua. Jadi kami di platform Love Masjid membantu anda untuk engage dengan masjid. Pada influencers mungkin belum ada networking ataupun susah nak engage dengan masjid, kami boleh bantu sediakan platform untuk influencer untuk engage dengan masjid. Okay? Jadi ni kita review satu persatu warung, wajah Umi, semua lah kita review. Hampa boleh tengok sendiri lah. Ada ayam semua, ada kopi dan sebagainya. Okay, sama-sama kita support vendor-vendor kita sebab setiap mereka yang buka booth ni mereka membayar sewa dengan pihak Masjid Abdullah Fahim. Jadi seperti biasa setiap tapak ni kita bayar kepada masjid. Kita doakan semua Allah berkati semua vendor-vendor pejuang membuka booth ni, jualan amal dan sebagainya. Secara tak langsung menyumbang pada ekonomi masjid lah. Hampa boleh kira berapa booth ni. Kalau satu booth ni RM200 untuk sewa, RM200 kali lah bilangan booth yang ada. Okay? Alhamdulillah sangat luar biasa di Masjid Abdullah Fahim. Dan di belakang ni ada tasik. Mungkin kehadapan boleh buat macam tasik yang ada itik-itik yang boleh naik, itik basikal, itik terapung. Boleh buat kat sini insyaAllah pada masa akan datang. Dan sini pun lepas habis tarawih boleh lepak kat sini. Di lampu-lampu sejuk-sejuk, angin laut. Kan angin laut kan, orang angin tasik. Okay, jom kita review secara cepat. Kita akan terus ke okay, untuk pengetahuan semua, sambil-sambil tu dalam program apa 1 juta senyuman ni, Alhamdulillah hari ni dapat mengukir lagi 1000 senyuman. Syukur Alhamdulillah. Dan sekarang kita akan ke kaunter jualan amal 1 juta senyuman. Okay? Alhamdulillah setiap infak yang anda bagi kami akan berikan receipt dan letak dalam Telegram channel ni. Hampa boleh tengok secara live. Dan yang paling best, setiap receipt yang hampa share ni kita akan dapat satu kod, satu keahlian community Love Masjid. Dan kita akan buat giveaway hadiah berupa terapi jiwa podcast healing sampai syurga yang bernilai RM300. Di samping itu kita buat juga siapa yang bertuah, yang suka berinfak dan support jualan amal ni, kita akan bagi hadiah percutian bermalam di homestay yang kami akan tunjukkan selepas ini. Kini suasana dia. Okay, jom. Ni antara benda yang bagus untuk kita review. Apa tengok ada dewan kat bawah ni, dewan fully aircon, sangat selesa. Dijadikan tempat untuk anak-anak kita
bersilaturahim dengan anak-anak jiran dan sebagainya. Nampak? Mungkin saya tak masuk kan, privacy atau ada apa pengasuh-pengasuh yang ready lah dengan pelbagai mainan dan sebagainya lah. So hampa boleh hantar anak hampa kat sini. Lepas tu ada pengasuh yang mengajar, ada buat tuition dan sebagainya. Tu sangat luar biasa, boleh nampak di dalam. So kami tak masuk lah sebab perempuan-perempuan menjaga. So cukup sekadar kita tengok lah sini. Jadi kita doakan supaya inisiatif AJK Masjid Abdullah Fahim dalam membuat memudahkan jemaah untuk beribadah, sampai ada anak pun boleh tinggal kat sini, dan anak-anak pun akan terdidik dengan dengar bacaan Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah. Okay. Jom kita lihat di kawasan ni. Nampak memang kereta semua, basikal, motor semua penuh kat sini. Okay, jom kita tengok sekali lalu, nanti kita akan naik atas ya. Nampak ramai orang tu, penuh orang. Okay. So kita akan ke tempat jualan amal. Ni boleh lepak. Lepak-lepak kat kafe tak dapat pahala. Ni lepak-lepak bincang pasal akhirat sikit dapat pahala. Betul tak adik? Betul tak? Adik terlari lah. So kita ke tempat di mana akan berlakunya jualan amal, menjadi asbab ramai orang akan tersenyum. Itulah program 1 juta senyuman. Tersenyum sebab apa? Jom kita lihat. Dan yang best Masjid Abdullah Fahim banyak tempat boleh OOTD sebab ada macam vibe Mekah Madinah, ada pokok tamar yang sangat cantik ni. Okay, boleh bagi ucapan sikit? Nak tanya interview. Okay adik, apa menyebabkan adik rasa seronok sangat solat di Masjid Abdullah Fahim ni? Sebab masjid lawa. Masjid lawa? Selesa tak? Selesa. Aircon dia sejuk? Sejuk. Bahagian mana paling sejuk? Tu kat tiang. Oh, tiang lah. Semua orang tahu kan? So memang semua target tiang lah. Okay, insyaAllah adik ada bawa phone tak? Tak. Tak bawa phone? Alamak. Baru nak bagi hadiah bernilai RM300. Ada apa? Kena ada phone lah. Kalau phone tak bawa. Tak apa, nanti ambil nombor pakcik ataupun tulis saja ni. Pergi kat ni kan? Pergi kat TikTok, tulis Love Masjid. Love Masjid. Sekejap, tolong buka tulis ni. Tulis Love Masjid. Ambil yang user. Ambil yang ni, yang 120 followers ni. Okay, tekan yang dekat bio. Dia akan ke laman web Love Masjid. Lepas tu contact admin, kata saya nak hadiah RM300. Okay, nanti kami akan bagilah hadiah dia berupa podcast terapi jiwa. Okay, dengar tu akan tenang lah, dan kita akan bagi ebook. Terima kasih adik. Assalamualaikum. Ingatlah WhatsApp jangan lupa. Okay, selamat berterawih. Nanti boleh claim ada air percuma. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Itulah pendapat interview daripada anak muda tentang kenapa mereka datang masjid. Sebab cantik, cepat selesa dan sebagainya lah. Banyak sebab yang kita akan datang masjid. Hampa boleh komen sebab apa hampa datang masjid. Jadi insyaAllah, apa tu podcast terapi jiwa, kita akan buat podcast. Dengar podcast ni, insyaAllah kita akan rasa semangat untuk datang masjid. Di samping itu ada banyak ebook yang kita akan jual lah kepada hampa. Jual dengan harga promosi. Okay, alhamdulillah dah sampai dah di booth jualan amal 1 juta senyuman. InsyaAllah hari ni kita buka 2 tempat bang. 2 tempat. Kat sini ada apa? Lemon lime soda detox Katira original Johor lah. Okay, so wish. Kita bawa sedap. Kalau boleh bau pun wangi kalau penutup boleh bau. Okay, kat sana siapa jaga? Ada seorang je. Okay, insyaAllah. Semoga hari ni dapat sold out lah. Dan kita dapat banyak berinfak ke masjid. Okay, InsyaAllah semoga dimudahkan urusan dunia akhirat, insyaAllah. Okay, jangan lupa untuk scan QR code untuk kita sama-sama bahagia sampai syurga, insyaAllah. Okay, nanti saya akan bagi QR code, bagi dekat paper. Siapa yang beli, siapa yang infak, scan QR code Love Masjid. QR code dia macam ni. Nanti saya akan bawa ke atas. Jangan lupa QR code dia lebih kurang macam ni lah. Ada scan. Lepas tu suruh dia tekan butang WhatsApp. Kata saya nak hadiah RM300. Itu. Infak pun boleh scan lah. Hadiah tu kata scan lah. Hadiah bernilai RM300. Kata dia podcast. Podcast lah tu. Okay, terima kasih. Siapa yang ambil tu tak?
Okay, alhamdulillah ni kita akan lihat suasana dah habis tarawih 8 dan kita akan lihat berduyun-duyun tetamu Allah akan membeli support jualan amal di situ, dan berduyun-duyun lelaki dan perempuan support jualan amal untuk kita tambah dana masjid, insya-Allah. Jadi jom kita pergi ke belah sana. Jadi kami doakan kepada semua yang infak dan support jualan amal ni dipudahkan urusan dunia akhirat dan dapat kebahagiaan hidup, insya-Allah. Di samping tu jom kita akan terus ke booth yang seterusnya. Jalan-jalan cari makan. Bukan. Jalan-jalan cari masjid. Itulah jalan-jalan mencari masjid dalam mencari keredaan Allah, insya-Allah. Inilah booth dia. So, selamat datang ke booth jualan 1 juta senyuman anjuran Love Masjid. InsyaAllah setiap pembelian air RM1 akan infak ke masjid, InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Dan semua yang singgah booth ni, jangan lupa untuk support dengan membeli produk kopi, produk cendawan goreng-garing dan sebagainya. Okay, terima kasih abang support jualan amal. Setiap RM1 yang abang beli akan dapat masuk masjid lah. Ni masuk masjid. Okay, alhamdulillah. Okay, jangan lupa untuk scan QR code ni untuk hadiah lah. Untuk dapat hadiah. Bang, saya abang boleh scan ni, kami nak bagi hadiah. Abang selesaikan tu. Kita ada hadiah bernilai RM300 nak bagi kat abang. Okey. Abang nak join untuk hadiah abang scan ni. Nanti kita akan buat cabutan bertuah lah dengan hadiah podcast terapi jiwa. Abang scan belah kanan. Dapat. Okey, dia akan ke website Love Masjid. Okey, dia akan loading. InsyaAllah hadiah RM300 terus dapat. Tekan kat butang WhatsApp tu. Nanti kita akan bagi link lah. Podcast ada 500 episod. Okay, tulis lah saya nak hadiah RM300 ataupun saya nak hadiah RM300. Nanti admin kami akan terus reply. Terima kasih abang. Kami doakan abang terus bahagia sampai syurga, dapat malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum. Okay, so kita buat liputan. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Terima kasih bang. Abang daripada Merpati Cafe. Thank you sudi bekerjasama dengan Love Masjid. Semoga ramai lagi boleh kerjasama. Semoga jualan hari ini sold out, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, sekian liputan kami. Rasa dah 12 minit kan. Nanti nak upload pun video ni payah. So kami berhenti setakat ini saja, insyaAllah. Jemput hadir. Jemput stay tune untuk Nash yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, 1 juta senyuman setiap jualan di booth akan diinfakkan kepada masjid. Dan pada siapa yang masih single, boleh scan QR code ni untuk bertemu jodoh, InsyaAllah. Terima kasih atas infak abang.